2, 1. Itu ada peti besi sudah pun keluar. Jadi diminta Dato' Azman untuk membuka peti besi itu untuk warga KL, masukkan dompet mereka di dalam. Baik, dah buka. Jadi orang yang pertama silakan Dato' Azman meletakkan dompet ke dalam peti besi. Yang kedua Dato' Nizam. Yang ketiga Dato' Raymond. Dan yang terakhir sekali Dato' Rosyam, yang seterusnya akan mengunci peti besi itu dan menyimpan, tak buka-buka. Maknanya apa tuan-tuan? Dengan itu dompet warga KL kini selamat kerana ST Rosyaman. Berikan tepukan. Baik, terima kasih.